Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Az-Zahra Erina binti Muhammad Hafiz. Saya merupakan wartawan TVPSS SKM Limau. Pada 16 Mac 2026, SKM Limau telah mengadakan majlis peluncuran logo TVPSS dan program Nilam Ains. Program ini telah membuka lembaran baru khususnya kepada murid SKM Limau. Dalam memartabatkan amalan membaca, mari kita sama-sama saksikan aktiviti ini dijalankan. Bersyukur kita pada pagi ini bagi menjayakan majlis peluncuran. Okey, hari ini berapa hari bulan? Bagus, 16 hari bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Aisyah Medina binti Haidir, wartawan TVPSS SKM Limau. Bersama saya adalah Cikgu Wahida binti Abdul Talib, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Merlimau. Selamat pagi Cikgu, saya ada beberapa soalan untuk Cikgu. Soalan pertama, mengapakah program Nilan dan Ains ini penting untuk membentuk budaya membaca dan pembelajaran murid di SKM Merlimau? Terima kasih kepada adik yang bertanya ya. Okey, program Nilam dan Ains ni sangat penting kerana kedua-duanya menjadi asas kepada pembentukan budaya membaca dan juga budaya ilmu dalam kalangan murid. Jadi melalui program Nilam ini, murid digalakkan membaca pelbagai bahan bacaan sama ada buku cerita, buku ilmu, majalah dan juga bahan digital. Jadi aktiviti ini bukan sahaja sebenarnya untuk meningkatkan kemahiran membaca, malah dia membantu juga anak-anak kita di SKM Limau ini untuk menambahkan pengetahuan dan juga keyakinan diri untuk berkongsi maklumat. Okey, itu Ains untuk manakala Ains pula kita memberi ruang kepada murid kita untuk mengembangkan pemikiran kreatif mereka dan juga kehebat yang tinggi melalui aktiviti pembelajaran yang lebih aktif. Jadi di SKM Limau ini kita mahu semua murid kita bukan saja sekadar membaca untuk memenuhi program tetapi membaca kerana minat dan kesedaran bahawa ilmu itu penting. Jadi apabila membaca sudah menjadi kebiasaan, maka murid akan lebih mudah memahami pelajaran dan membina jati diri sebagai murid yang berilmu dan juga berfikiran terbuka. Soalan seterusnya, apakah perubahan atau impak yang Puran harapkan dalam kalangan murid selepas program ini dilancarkan? Okey, soalan Mira ni banyak yang cepu emas saya kena jawab. Okey, jadi untuk menjawab soalan ni bagi cikgu, selepas program ini dilancarkan, cikgu berharap akan berlakunya beberapa perubahan positif dalam kalangan murid di SKM Limau. Antaranya ialah murid-murid di SKM Limau minat membaca dan sikap membaca ini akan meningkat dari semasa ke semasa dan ia akan menjadikan mereka ini membaca sebagai satu amalan harian, bukan hanya ketika berada di perpustakaan ataupun semasa program tertentu sahaja. Keduanya, cikgu mengharapkan agar murid-murid di SKM Limau ini menjadi lebih berani dalam berkongsi idea, menceritakan semua bahan yang dia baca dan memberi peluang ataupun pandangan secara tersendiri. Dan ini penting untuk membina kemahiran komunikasi dan keyakinan diri. Jadi akhirnya melalui usaha ini kita ingin melihat SKM Limau menjadi salah sebuah sekolah yang subur dengan budaya membaca dan juga budaya ilmu, selaras dengan aspirasi pendidikan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi ilmu, sasiah dan kemahiran pada masa hadapan. Itu je Mira. Baiklah Cikgu, terima kasih atas kesediaan untuk diwawancara. Terima kasih. Dengan itu berakhirlah sudah episod kita pada kali ini. Saya wartawan TVPSS SKM Limau melaporkan. Sehingga berjumpa lagi di episod akan datang.